Kalau kita bercerita berkaitan dengan hybrid dan elektrik, Datuk mungkin berikan sedikit gambarannya. Adakah teknologi hybrid dan elektrik ini digunakan juga untuk motosikal, digunakan juga untuk lori mungkin? Betul. Dan Datuk dah sebut tadi bas akan berada di jalan raya, iaitu bas elektrik di negara kita. Mungkin Datuk berikan sedikit, ada teknologi ini digunakan juga untuk kenderaan-kenderaan lain? Betul. Memang tepat sekali Syafiq teka tu. Memang lori dah mula nak datang. Kerana mereka perlu memiliki VTA, Vehicle Type Approval, atau sijil kelulusan jenis sebelum duduk di atas jalan raya. Jadi itulah mereka kena dapat dokumen support dan juga testing method yang mereka lakukan. Mereka kena submit kepada Jabatan Pengangkutan Jalan untuk mendapatkan sijil pengesahan untuk mereka duduk di atas jalan raya. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan maklumkan nanti bila sampai lori, bas, bila ada atas jalan raya. Tapi bukan nak promo, nak bagi maklum supaya semua orang tahu. Otomotif tanpa sempadan. Otomotif tanpa sempadan. Jadi berbalik pada soalan Syafiq tadi, memang dah ada motosikal lama dia gunakan karburetor. Betul. Mungkin motosikal yang dekat kampung Syafiq punya pergi sekolah dulu tu pakai karburetor. Hari ni motor saya dah tak ada karburetor dah. Dia pakai fuel injection system. Bila fuel injection system, dia mesti ada ECU, Electronic Control Unit. Dan baru dia boleh hantar kepada EFI, Electronic Fuel Injection System. Dan barulah burn. Dan sekarang ini untuk motosikal elektrik dah banyak dah Syafiq. Dah banyak dah. Mungkin dekat kampung ke dekat pekan ke dah tengok dah basikal elektrik. Dia kayuh-kayuh sikit terus jalan laju je. Dia tak payah kayuh pun, dia pulang saja. Dan basikal elektrik dikategorikan di bawah 50 lepas tu 49 km per hour. Itu dikategorikan basikal elektrik, terutama yang mereka memiliki pedal shift, pengayuh. Itu memang basikal. Lebih baru dikategorikan motosikal. Jadi apa yang nak dikatakan, nak jawab untuk Syafiq punya cerita tadi, memang dah ada motosikal elektrik hybrid, tetapi harga dia memang superbike. Harga saja dekat-dekat 160,000. Mahalnya. Skuter dia saja, bateri skuter je 60,000. Jadi memanglah kalau motosikal elektrik, jadi kalau hybrid hampir-hampir. Jadi itu sebab market rakyat Malaysia dia nak yang senang, nak yang mudah, yang dah biasa. Jadi kalau kita tengok motor besar kat Malaysia mesti pakai gas, iaitu petrol dan juga RON 95, 97 dengan 100. Kalau tengok motor elektrik yang satu-satu ni, dia kadang-kadang jumpa, kadang-kadang langsung tak jumpa. Kalau hybrid is coming up sekarang. Jadi kalau kereta dah banyak dah, bas pun dah ada dah hybrid, elektrik is coming, dah duduk dah tak lama lagi atas jalan. Ada pendek kata otomotif ni tanpa sepadan, memang dah banyak dah, berbagai-bagai rupa. Kalau kita pergi Terengganu tengok rumah bergerak, pernah nampak tak? Tak pernah. Kena pergi Terengganu lah. Dekat Terengganu sana bas pun tengah bergerak. Dia adalah buat bentuk bas, bentuk rumah. Rumah dan bentuk bas. Tetapi dia hanya gerak sekitar bandaraya Terengganu saja. Itu saja dibenarkan. Tak boleh pergi balik sampai nak pergi ke Kelantan ke, nak pergi ke Pahang ke, tak boleh. Tapi unik tu, cantik. Betul. Orang suka tengok. Dia hanya untuk awak pelancong. Betul. Kalau kita bukan nak promo, road on road off yang betul tak? Atap bumbung bas tak ada. Kau perhatikan dalam sekitar Kuala Lumpur, ada banyak, terutama di waktu minggu, hari Sabtu dan Ahad. Tengok ramai pelancong-pelancong akan naik dalam bas yang atap dia tak ada. Jadi dia akan melancong dengan lebih mudah, memerhati dan memandangkan. Yang sebenarnya kita ni mengikut dah daripada EU ataupun UNR, United Nations Regulation, yang kita implementkan selama ni, di mana semua otomotif ni kita banyak adoptkan daripada negara-negara barat dan juga European dan juga Timur. Kalau kita nak lawan pasal hal undang-undang, negara kita paling jauh mengamalkan undang-undang.